Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita menjalani ibadah puasa ini, satu perkara yang saya rasakan Allah nak highlight kepada kita iaitulah untuk menjadikan bulan puasa ini training, menjadikan kita sebagai umat yang kuat. Bagaimana mungkin untuk manusia ini menjadi orang yang kuat kalau kata dia tidak menerima latihan yang cukup. Sebagai contoh, kalau kita tengok orang tua-tua dahulu, pukul 4 pagi, 5 pagi dia dah bangun untuk qiyamul lail. Dan itu sebenarnya cabaran yang perlu dihadap untuk menjadikan keesokan harinya dia lebih baik, lebih kuat. Dan manusia ini dia mampu berjaya bila dia ada satu kemahuan yang kuat. Kalau kita selalu dimanjakan, terasa hidup ini senantiasa dienakkan, itu umpama racun, tidak baik. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan kali ini, cuba cabar diri kita untuk kita bangun malam, hidupkan malam, walaupun sekadar 5 minit. Bangun lebih awal. Mudah-mudahan ianya menjadi satu perkara yang orang kata istiqamah selepas daripada kita menjalani bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.